Aku sebenarnya hampir give up lah sebenarnya buat web apps ataupun orang cakap adalah website lah. Tapi dia boleh masukkan gaji dan tolak komitmen berapa harga rumah yang dia boleh beli. Tapi serius lah, aku memang hampir give up lah. Masalah tu berpunca daripada ni, missing file. Dengan petak hilang, dengan kotak saiz tak sama, lepas tu banyak sangat lah, memang sangat banyak. Masalah ni lebih parah bila tengok kat YT, tengok dekat school, masuk group sini, masuk group sana, try deploy, crash, error. Tu memang stres sangat. So aku pun share lah masalah ni dekat adik aku. Biasalah dia orang sains komputer kan. Sampailah dia cakap, lovable dengan anti-gravity untuk buat mockup boleh. Kalau nak lebih tu tak boleh. Disebabkan aku buat web base je, believe me, I'm in love with Cursor. Cursor ni memang sangat senang. Dia boleh buat task tepi-tepi sini, kita boleh buat task, lepas tu dia akan format sajalah, boleh prompt saja dekat tepi sini, dan button-button tu akan terus live, terus boleh function, terus boleh guna apa yang aku nak. Sebenarnya jauh perjalanan yang aku ambil ni, daripada Google AI Studio, kemudian aku kenal dengan Stitch, lepas tu barulah masuk ke Bolt, lepas tu masuk ke Lovable, dan sekarang nasihat aku untuk newbie ataupun kalaulah diberi masa untuk start balik daripada awal, first aku akan start dengan Stitch untuk faham dulu gambar macam mana, design macam mana yang aku nak. Kemudian akan pergi ke Google AI Studio, daripada gambar tu jadikan dia sebuah website ataupun web apps ataupun apps. Kemudian bila dah advance sikit baru masuk dekat Bolt dan Lovable. Selepas Bolt Lovable dia akan crash, maksudnya kita punya limit dah maksimum dah tu. Terus pergi ke benda yang lebih advance sedikit, iaitu Gemini GLI ataupun Cursor ataupun Cloud Code. Itu step-step dia. Cuba biasakan dulu terms dia, button dia style apa, and then layout macam mana, design macam mana, apa nama partition tu, dan macam mana button tu behavior dia. So semua tu biasakan dulu. Sebenarnya boleh je kalau nak terus masuk ke Cloud Code, boleh terus masuk ke Cursor, boleh je, tak ada masalah. Tapi masalah dia pening ke tidak? Aku recommend step yang aku bagi tahu tadi. So sekarang bila aku dah start guna Cursor, what's new? Rumah Advisor ni akan berwajah baru dari segi experience user tu. Maksudnya kita akan guna tu, experience dia akan jadi lain dari penjelasan yang lebih details, rekomendasi bank yang sesuai berdasarkan profile, button setting income dah fully function dan user friendly, dan clear instruction dan tips tool yang lebih jelas. So plannya akan deploy dan make it public pada hujung bulan ni. Mission aku untuk Rumah Advisor ni besar, walaupun aku tak nampak lagi duit ni akan masuk dari mana. Tapi aku percaya yang Rumah Advisor ni akan menjadi tumpuan untuk pembeli rumah yang nak beli rumah pada tahun ini, terutamanya di Malaysia. So follow journey aku. Semoga web apps ni dapat membantu lebih ramai orang beli